Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari Persatuan Bulan Sabit Merah Sekolah Kebangsaan Bagan Jerman yang terdiri dari saya sendiri, Nafis, dan rakan-rakan saya, Ryan, Amal, Hazwan dan Syahid. Pada hari ini, kami akan menunjukkan cara balutan pertolongan cemas untuk patah di bahagian antara penggelangan tangan dan siku. Sila bangun. Ini adalah contoh balutan yang telah siap. Mula-mula kami akan menggunakan kain andur yang berbentuk segitiga. Mula-mula bucu ini letak di bahagian siku dan di atas ini pula letak di atas bahu ke belakang. Dan di bawah ini tarik ke atas di belah kanan dan ikatan namanya ialah buku sila. Dan kemaskan ikatan tersebut. Kemudian kemas di bahagian siku. Jika ingin lebih kemas, boleh menggunakan pin. Sudah siap. Kami akan menunjukkan cara membuka balutan ini. Mula-mula membuka pin ini dahulu. Dan membuka kemasannya. Kemudian membuka balutan buku sila. Sudah siap. Sekian sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.